Ada dua masalah utama manusia ni, Koma. 2M. Yang pertama sekali malah, yang kedua marah. Asyik nak marah je kerjanya. Asyik nak panah baran aja. Sampai murid dekat kantin pun nak dimarah dia demam. Cuba buat macam apa YB Syed Saddiq ni ha. Asyik buat lawak. Mau kita tengok dia jadi bola, Bella pula jadi defender. Wah. Bella. Sekejap, ambil nafas sekejap. Awak tahu tak, saya rasa macam bola sekarang ni. Nampak bola? Saya rasa macam bola. Dah, kenapa pula awak rasa macam awak bola? Kerana saya rasa bila saya tengok awak, hati macam terus kena tackle. So, nak tak kalau awak bola, kalau macam tu saya defender lah. Defender? Boleh ke saiz awak jadi defender? Saya tak kisahlah. Tapi awak kena tahu yang saya rasa saya terus jadi macam boleh jadi defender. Sebab saya tak nak awak jatuh dekat hati orang lain. Tu apa ni, Koma? Yolah ada sikit sense of humornya kata orang putih. Ini hidup asyik nak panah baran je. Asyik nak marah je hidup ni. Apakah hairnya? Getik no awak nengoknya orang kopi ni. Jumpa dengan orang yang asyik nak panah barannya ni. Ada satu lagi lawak, Koma. Nak tengok tak? Mohlah kita nontonnya. Dulu saya perokok. Terus? Setelah saya membaca buku, ternyata merokok itu berbahaya. Memang. Sejak itulah saya berhenti membaca buku.